sesuai dengan nafsu dan juga kehendak kau. Hari ni aku nak cakap sedikit berkenaan dengan hak seorang pesakit apabila dia pergi berjumpa dengan doktor. Okay, so hari tu aku nampak satu kes ni lah berkenaan dengan di mana ada seorang doktor lelaki ni didapati bersalah kerana telah melakukan jenayah cabul kepada seorang pesakit dia. Okay, so aku rasa benda ni semakin menjadi isu yang menarik perhatian orang ramai. Dan aku rasa sebagai pesakit lah sebenarnya bila kita berjumpa dengan mana-mana medical practitioner, sekiranya kita tak merasakan selesa untuk medical practitioner itu melakukan apa-apa pemeriksaan ke atas diri kita. Tak kisahlah sebabkan kita mungkin perempuan dan medical practitioner ni adalah seorang lelaki dan mungkin pemeriksaan yang dia nak buat ni akan menyentuh tempat-tempat private kita. Sekiranya kita merasakan perkara tu kita tak nak dan kita rasakan bahawa perkara ni boleh mengganggu privasi kita, kita sebenarnya sebagai pesakit boleh cakap tak nak kepada doktor-doktor ni, okay? Dan of course bila kau cakap tak nak ni, kau tak boleh nak demand untuk klinik ataupun hospital ni sediakan medical practitioner yang sama gender dengan kau untuk puaskan apa yang kau nak. Sebagai pesakit juga kau kena bijak. Bila kau memang dah tak ada orang nak teman kau untuk berjumpa dengan medical practitioner yang berlainan gender dengan kau, benda yang paling relevan untuk kau buat selepas itu, yang paling logikal untuk kau buat selepas itu adalah untuk kau belah daripada situ dan cari tempat rawatan yang memang ada medical practitioner yang sesuai dengan nafsu dan juga kehendak kau. Sekiranya kau seorang perempuan dan kau selesa diperiksa oleh seorang doktor yang berjantina sama, seorang perempuan juga, kau bakal kau pergilah cari klinik ataupun hospital yang memang untuk penyakit kau ni memang doktor-doktor perempuan yang akan periksa, okay? Dan sebagai doktor jugalah sekiranya kau dalam keadaan di mana mungkin kau tengok pesakit ni memang emergency, pesakit ni mungkin sebangun azab dah nak mati, nampak lemau lesu gila, kau adalah doktor lelaki, okay? Kau nak jalankan prosedur-prosedur yang mungkin akan menyentuh tempat-tempat yang private bagi pesakit ni. Benda yang paling aku minta korang watch out adalah sekiranya pemeriksaan ni boleh dilakukan oleh doktor ataupun medical practitioner yang sama gender dengan pesakit ni, baik kau panggil mereka. Tetapi sekiranya tak ada, kau pastikan pesakit ni, sekiranya kau nak melakukan pemeriksaan, setiap masa pesakit ni ditemani oleh orang lain yang sedar, yang boleh nampak, yang boleh perhatikan apa yang kau buat. Sebab apa? Sebab sekiranya ada apa-apa perkara yang tak diingini berlaku, sekiranya pesakit ini merasakan diri dia cabul, tak kisahlah mungkin dalam keadaan dia tak sedar ke, mungkin dalam keadaan dia tengah mabuk on drugs sebab ubat ke apa ke, dia cakap kau cabul dia, walaupunlah benda tu betul atau tidak betul, bila dia report kau tetap akan kena siasat, kau tetap akan kena melalui prosedur yang pihak polis namakan proses siasatan, okay? So berpesan-pesanlah kepada semua orang agar korang dapatkan manfaat daripada video ni. Semoga kita berjumpa di masa yang akan datang. Alright?